Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahirra baitiya lit-taifna wal akifanna warrukka'is sujud. Maksudnya, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar mereka membersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, yang beriktikaf dan yang rukuk serta sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Setiap rumah Allah mempunyai kisahnya, dan bagi kami Masjid Parit Kadi sangat istimewa. Kami hadir untuk menyelesaikan masalah karpet yang berkedut dan permukaan yang tidak rata demi memastikan keselesaan para jemaah ketika beribadah. Setelah pemeriksaan dilakukan, kami mencadangkan rawatan kawalan serangga, penggantian span underlay setebal 11 mm serta kayu gripper di bahagian tepi digandakan untuk pegangan yang lebih kuat dan kemas. Cadangan ini diterima oleh pihak masjid. Selepas solat Jumaat, pasukan kami bekerja dengan penuh amanah. Dengan izin Allah, kerja-kerja berjaya disiapkan dalam masa 2 hari. Karpet biru, motif bunga gambir, kebanggaan masjid ini kini kembali rapi, tegang dan indah seperti hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Sarafali yang mana telah membaik pulih keadaan karpet di masjid ini. Nampak emas lah daripada apa yang kita lihat ni, sesuai dengan apa yang dibuat, kerja-kerja yang dibuat tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TH Sarafali Karpet hari ini diamanahkan oleh pihak pengurusan Masjid Al-Hikmah untuk baik pulih karpet mereka yang ada mengalami sedikit kerosakan. Jadi saf dia bergulung, ada banyak tempat yang kedut-kedut lah. Kita cadangkan, kita buka balik karpet tu dan gantikan juga depan bawah. Sebelah tepi-tepi sana kita tahu gigi baru, kita doublekan. Sebab karpet di sini karpet yang jenis kualiti baik, yang tebal. Kita dah buat, insyaAllah benda tu selesai dalam masa 2 hari. Saya ucapkan terima kasih pada pihak pengurusan Masjid Al-Hikmah, Parit Kadi, Tembong Ahmad, pada TH Sarafali. Terima kasih. TH Sarafali, karpet sepakat dalam membaiki dan menegangkan semula karpet masjid agar kembali kemas seperti baru. Jom tukar atau baiki karpet. Hubungi kami di 0166607786. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.